Hi guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni kita nak pergi balik kampung sebab esok dah raya haji. Sekarang baru pukul 3 suku. So sorry guys, muka aku memang tak make up dan tak pakai lipstick sebab malas. Okay, so nanti apa-apa kita update. Okay, sumpah macam orang sakit weh. Anyways, korang puasa tak hari ni? Kita puasa, Alhamdulillah, sebab last year kita tak dapat puasa time hari Arafah. So nanti lepas asar kita boleh doa untuk sesiapa yang nak doa apa-apa. Korang nak apa, just doa je dekat Allah, kan? Dan tahu doa korang dimakbulkan, amin. Okay, so untuk outfit esok kita biasa je korang, kita pakai jubah je, biasalah raya haji kan. Kita tak sabar sebab nanti dekat rumah atuk ada 2 kambing. Nanti kita tunjuk, okay? Okay guys, okay, Alhamdulillah kita dah sampai rumah atuk pukul 6.30 tadi. And then kita terus salat asar. Kita nak tunjuk kambing. Ada 2 ekor. Tu. Esok diorang dah kena korban dah, kan? Comel lah. Nah, hai. Inilah suasana dekat rumah atuk. Ya. Okay, kita nak berjalan sekejap. Dah pukul berapa dik? 6? Sekarang dah pukul 6.45. Tak pergi taman jap. Ya dah. Taklah taman besar sangat pun. Abah. Oh, Abah. Abah ke tu? Okay. Okay guys. Betul. Dah lama tak naik buaya. Jangan jerit. Dekat dengan suram. Dekat dah lah sekali. Kakak pun nak main. Alah, lupa nak bawa stand ni. Kakak pun nak main. Alahai. Sian. Kena tolak lah, baru syok. Sabar. Tidak. Aduh, adik tolak pula. Adik laju sangat je. Adik pun tengah kain. Adik pening dik. Adik pening. Adik pula. Nak record. Adik, baik kata-kata dik. Kata-kata untuk hari ini, semoga pada hari yang sangat bermanfaat ini, iaitu pada hari Arafah, kita sentiasa diampunkan dosa oleh Allah. Kita sentiasa dipermudahkan urusan untuk dapat jodoh. Tapi aminkan je lah untuk masa depan. Betul, amin. Okay, itu sahaja dan semoga semua dapat berpuasa pada
hari semua dimakbulkan doa pada hari Arafah ini. Okey, assalamualaikum. Kita tengah goreng ikan. Oh. Right here we have kuah kacang and rendang. Super lapar. Aku tak faham apa dia buat. Bawa speaker dia. Orang tengah makan-makan dia tiba-tiba bawa speaker. Dia ajak kawan dia. Dia macam kapal, kumpul. Macam kayu. Bila nak makan Madinah? Ya Allah. Ya Allah, boleh tak bagi aku makan Madinah? Ada pergi ke malam ni? Amin. Ada adik. Ada pergi ke Baby, jangan. In the making. Kenapa tengok memang ada dagu? Oh, siannya. In the making of tahu fa. Merah ada nak. Sampai dia menggelegak. Lepas tu kita masukkan tu apa namanya, sebok tu. Oh. Kacau je guys sampai menggelegak. Sedap kan? So, kita dah settle berbuka tadi. Sangat-sangat sedap. Alhamdulillah. Kak, pernah pakai? Korang. Tu Pernah pakai? Cik Lee. Adik. Jap. Aku par. Bubur susu. Ni tu boleh makan. Malam tak boleh makan. Dia nak tunjuk skill. Tengok dari kacau pun dah tahu pandai masak kan? Oh, Siana, ni apa? Susu ke? Soya? Soya. Bibi tengok tu. Baby. Dia baring. Dia baring pula. Jom. Bunga. Bunga. Siap ke? Belum. Kamu sini. Ding 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 ngap. David Lola. kawan-kawan lain. Grumpy. Sorry. Oh ya. Ha. Oh. How to zoom it? Tekan kat benda bulat. Kerja. Tu. Mesti nak baring sebelah tu. Kalau abang makan mesti nak duduk sebelah. Baik makan. Yang saya kuat itu cuma gitu lah. Sebanyak la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Selepas itu barulah apa tak perlu tegur kalau dia sunat saja. Ya? Selepas itu tegur kena solat sunat. Hi guys, good morning. Selamat Hari Raya. Okay, so kita nak try popiah carbonara. Masih kita ni. Apa dia?
Okay guys, come on. Sekarang kita bersama sos Sukiya by Cik Nana. Kita cicah bersama Nugget ya. Ya. Kita tak ada cheese tofu. Tunggu daging sampai nanti kita akan buat shabu-shabu, okay? Bye bye guys. Semua lari, tak nak melapar. Ya Allah. Tarik, cik. Yang tu Bil nak sembelih ni. Hai guys. Selamat Hari Raya Aidiladha. Aku try hard. Bau pambak western. Ni kami. Ronaldo Messi. Dekat. Ronaldo. Oh. Dia macam band. Beg kecil. Kau tahu tak macam teka kecil? Hai guys. Ni outfit kita untuk hari ni. Just jubah Mekah. Ni iPhone ke? Dia tak. 11. Jubah 11. Sebab tahu pas bagi ucapan. Apa? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Salam. Dalam Angha. Semoga kita semua menyambut dengan hati yang gembira. Lupakan segala duka-duka yang telah lalu. Macam pesanan sangat. Tengok. Dah habis dah. Waalaikumsalam. Cik Ana bersama ibu mertuanya. Nana ucapan. Ucapan. Naya dia apa nak cium? Cik. Cantik ni baju dia. Nelofa. Satu buah tengok sini. Satu buah. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Mama, cantiklah. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Senyum sangat ya. Jangan tutup matanya ya. Guys. Mana? Nampak aku weh. Okay, so hari kenapa dia ke tepi? Kakak, kenapa dia ke tepi? Dekat sekali. Okay guys, so hari ni kita Raya Aidiladha. Dan hari ni aku tak make up sebab aku malas, suka hati aku lah. So hari ni semuanya, ni semua pakai jubah ni. Kakak je warna biru. Kicau. So mania. Ya mama, macam deh. Hasil cucu sana. Oh, bising kat sini. Okay, bye guys. Hello guys. Kenapa ke bawah? Ke atas? Korang boleh tak tolong saya tekan masalah DJI? Macam mana orang boleh? Hello guys. Hari ni kita nak pergi beraya guys. Okay, kita akan beraya dari rumah ke rumah. Ya. Kau nak betul ke tali ya. Berbalik-balik sini ada. Lepas tu buka, lepas tu dia pergi tak nak. Dia tak makan ke? Dah. Dia bagi tu. Tadi apa? Ada bagi dah tak nak pun makan.
Atuk opa, cepat nak sini. Tengok sini. Atuk opa. Tengok sini. Memori ni, masuk Senyum. Memori daun pisang. Memori daun pisang. Ni Akika. Oh, Akika. Tak bukan kasi. Apa? What that style? 1, 2, 3. Come on, senyum. Kimon. Satu. Kecil pula. Ni ambil tali. Ada lelaki. Nama lelaki. Yang opa nak tolong. Opa nak tolong. Opa, ambil opa. Seekor nak kena tambah. Opa. Atuk. Atuk dah lah tak ada kerja lelaki. Kami nak menolong. Tolong kami je. Kami kena ikat kain ni. Kami lari tu. And I don't wanna let go. Oh, cantiknya. Tak kena sembelih ke? Sayang kakak ini. Aduh. Kakak saya ajak Lola keluar. Lola, jom. Lola. Ya Allah. Dia sunbathing pula kat sini. Ya Allah. Lola. Mama kat mama. Abah. Selamat Hari Raya. Okay, hi guys. So, kita orang nak rasa Cik Nana punya tofu pho semalam. Oh my god guys. Okay. Bapak ajak jalan. Apa ajak? Bapak nak kerja ni. Ilai. Ada berapa lagi? Oh, Papa. Sedap. Oh, sedap. Petronas tu je. Dia bukan main dengan boba. Petronas. Iki kat. Sedap ke? Thai tea boba. Letak teh ais je. Dengan boba. Mana nak cik boba ni? Cik Ana kan pandai buat. Macam Makan ais pula. Macam tofu pho baby. Cuma kena lembut je. Air gula dah okey. Air gula Melaka. Dia suka yang macam ni, macam tofu pho baby. macam dia buat kan. Lembut Buat tu. tak mampu macam bontot baby. Mau pici. Ada aje. Ada tu. Ada satu ni lagi. Ada orang yang balik ya? Sama adik ni style lah. Ada apa? Papa itu kata siapa? Astagfirullah Cik Nana. Kenapa kamu tak suka? Biasa lah. Tak selesa? Baru pergi nampak macam Apa yang selesa? ah, sweet biasa. Ya Allah. Abah. Abah. Apa bagi honest. Honest. Tapi best. Ya Allah. Sebab dia punya Honest. dia macam Yes, tu silent. durian. Honest Honest. review. Ha. Bisu paling best lah. So dia. Dia tak mandi. Korang tengok ni korang dia ikut kepala kita. Baby Ainatul punya Cik Nana. tofu pho kan. Ya Allah. Paling sedap Cik Nana. Lembut gila. Kamera kat sini. Let's bite. Sedap gila. Oh ya. Asma pun. Cuma hitam macam biru. Ya Allah.
Tapi papa semua punya tu warna merah. Merah. Sengit-sengit lagi. Air kecil lah. Sengit pula. Aduh, leceh. Hello guys. Ya Allah ya Allah. Akak. Kira. Biasalah naik proton ni. Okay, akak. Ya Allah, sedih muka aku je. Tekan satu. Okay. Okay guys, sekarang kita nak pergi beli aiskrim guys. Tu je guys. Bye. Rencana bersama aku terasa je. Hi guys. Tengok tu. Kita nak pergi beli aiskrim je dekat Lotus. Sebab aiskrim ni susah sangat nak jumpa dekat Selayang. So kalau balik Manjung memang kita orang akan beli aiskrim ni. Kita dengan Iki lah mostly. Okay. Hai. Kita nak beli aiskrim sini lah korang. Freezer tu. Aiskrim coklat je. Nak. Korang, kalau korang nak tahu aiskrim kat sini sumpah sedap korang. Lagi-lagi aiskrim strawberry. Tapi tak pernah rasa pun. Tapi kakak Aiki cakap sedap. Kakak nak letak ni? Ya guys, ni lah aiskrimnya yang kita orang nak. Aiskrim yang kita orang selalu beli. Dia ada di mana-mana. Okay guys, ni lah aiskrimnya. Sedap gila. Kita orang kakak Aiki Paranormal. Kakak dengan Aiki order strawberry. Kita orang berdua order coklat. Kita orang order coklat. Dia bukan macam strawberry, macam raspberry kot. Yang Tak benar. Pergi Lotus untuk beli aiskrim sehari. Asyik tak benar. Okay, let's go. Okay, first kena adu biji telur and kacau-kacau. Okay, buat garam sikit. Kenapa buat kenangan? Okay. Okay, masukkan pelanta. Lepas tu kacau lah. Masukkan nasi. Kacau je. Tak cukup gelap, boleh kicap. You can stop ya. Nasi goreng ni memang sedap guys. Opah dia boleh buat. Dia simple. Dia macam comfort food. Jadi tu je. Orang memang sedap korang. Fish lah. Telur lagi. Hai guys, sekarang pukul 8 suku. Kita tengah tunggu turn nak mandi. Lepas tu sekejap lagi nak gerak balik Selayang dah. Korang tengok ni jerawat kita. Kalau jerawat nak tumbuh ni maksudnya dah nak dekat period lah. Sama play. Kisha. Okey lah. Bye. Tiki bom. Okay, next. Gila. Boleh kita nampak muka ni? Boleh ke?
yang boleh buat dessert je nak. Serius. Yo. Game itu kan diri tak? Thank you. Better. Dia buat style ni lah, macam ni untuk menu makan malam ni lah. Mana dia? Daging. Yang kat dalam tu. Ada ke? Ni. Razia satu kali. Okay, cepat. Dam. Dah berapa dah? Razia. Lagu. Aduh. Lagu. Ciki. Ya Allah. Ya Allah. Bye. 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 Assalamualaikum semua.